Kalau betul Israel serang seluruh Gaza seperti surat angin yang dihantar melalui udara, 24 jam Israel bagi masa kepada penduduk Gaza untuk dikosongkan Gaza sebelum mereka masuk. Kalau betul lah tentera-tentera dia masuk ratus ribu untuk merampas kawasan tersebut, berapa orang yang sanggup pada malam ni, yang ada dalam dewan ni, untuk tinggal kenderaan, untuk tinggal rumah dia, harta dia, keluarga dia, sama dengan umat Islam Palestin, berjuang dengan mereka. Kalau diambil nama malam ini di pintu itu untuk terus menuju ke Palestin, berapa orang? Saya boleh pergi ustaz, anak tu lah 2 orang nak hantar pergi sekolah. Alasan Doremi tu je kita bagi. Takbir kuat, subuh tak nampak. Takbir kuat, ngaji pekah tak ada langsung sebulan. Pekah tak mengaji, tauhid tak mengaji. Dia ingat perang ni nak menang dengan semangat. Kan, perang, peperangan dan jihad akan dimenangi umat Islam dengan iman dan kefahaman. Iman dan kefahaman, itu yang akan menang. Semangat akan keciciran dan habis di tengah-tengah jalan. Dia habis macam tu je. Dia akan habis semangat. Sebab tu dalam perang nanti bersama dengan Imam Mahdi, dalam perjalanan 1/3 yang akan berundur dan tarik diri. 1/3. Tiada ilmu dan tiada iman yang kuat. Ilmu, iman, ini 2 syarat dia.